Becca? I touched first. No, you didn't. I touched it first. I touched it first. And I found it. I touched it first. Mommy! Aduh, asyik bergaduh je diorang tu. Kena ada surprise sesuatu kat rumah ni. Jom kita masak Numi mi goreng perisa asli. Ini favourite anak-anak tahu. Mula-mula rebuskan mi dulu, kemudian toastkan. Nak masak Numi mi goreng ni memang sangat mudah. Hanya campurkan bahan-bahan yang didatangkan bersama dalam pack. Nak nampak lagi extra, boleh tambah telur, seaweed serta bawang goreng. Dah siap. Menu biasa tapi luar biasa untuk anak-anak. Makan ni. Seia sekata setuju dengan rasa membuatkan hubungan erat seperti biasa. Ya, tidak nafikan Numi sungguh sedap. Kena dengan selera, terasa nikmatnya. You know I'm gonna get. Sekurang nak pujuk anak bergaduh senang. Masak Numi, hanya ini yang anda perlukan.